Anda fikir T-Rex menakutkan? Hakikatnya, ia jauh lebih mengerunkan daripada apa yang anda bayangkan. Pertama sekali, anda tidak akan mendengar ia datang. Kaki raksaksanya dilapisi pad, menjadikan raja dinosaur ini berjalan hampir tanpa bunyi. Satu-satunya amaran hanyalah tanah yang bergegar di bawah kaki anda. Dan ketika itu, sudah terlambat. Matanya juga lebih tajam daripada helang. Seekor T-Rex boleh mengesan anda dari jarak lebih 3 batu. Dan dengan penglihatan binocular, ia bukan sekadar mengesan pergerakan. Ia akan terus menguji pandangan, menatap tepat ke arah anda. Lupakan niat untuk lari kerana ia sia-sia. Deria baunya sangat kuat, mampu menjejak anda berkilometer jauhnya. Mengikuti jejak anda seperti pemangsa dengan GPS. Malah ada bukti yang menunjukkan mereka memburu secara berkumpulan. Bayangkan lebih daripada seekor datang memburu anda, dan inilah bahagian paling ngeri. T-Rex mempunyai salah satu kuasa gigitan paling kuat dalam sejarah. Apabila ia menangkap anda, ia bukan terus menelan anda dalam satu suapan. No, 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 no. Ia akan memijak anda dengan kaki gergasinya. Menakutkan sudah pasti. Sudah pupus, ya Allah, nasib baik bro.